Pernah tak korang order minuman ini dekat mamak? Teh-O Ais. Wah, manis betul. Lupa kacau korang. Kacau dulu. Gula dia bila larut dalam air sejuk susah nak cair. Kena ambil masa. Oh, sama, manis. Seberapa gula tergantung dalam teh ais. Kakak sudah kantoi. Oi. Wah, surprise. 8.8% dalam 100 ml. Teh-O Ais ini akan 300, jadi 26.4 gram gula. Sembilan teaspoon gula dalam Teh-O Ais ini berbanding dengan minuman yang lain. Tak sangka tau, rendah boleh minta Teh-O kosong, lebih sesuai. Kalau Teh-O Ais campur gula kan, sekali seminggu okey, tak ada masalah kan. Okey, walaupun dia manis dia sedap juga. So, nak tengok saya test minuman apa lagi dekat mamak, komen bagi tahu saya okey.